Tahun 2020 ni tablet actually salah satu benda yang wajib korang ada dekat dalam rumah, especially kalau kata korang ada keluarga ataupun untuk diri sendiri as a student. Yes, kalau kata korang adalah ibu bapa yang ada anak yang sekarang form 5 nak ambil SPM and diorang ada online seminar ataupun online class, korang actually kena ada tablet macam tu lah, sebab bukan semua orang actually mampu untuk beli laptop ataupun PC. And even kalau kata korang adalah university student, korang nak pakai untuk take note ataupun nak tengok online classes, sebab sekarang PDPR adalah salah satu benda yang selalu orang pakai. So ini dia top 5 tablet di bawah harga RM1,000. So nama saya Yul daripada Pocket Socket. So let's go. So dekat nombor 5 kita ada Infinix Pad 20 Pro. Yes, actually dia ada nama Pro variant sebab dia ada juga Pad 20 yang biasa, tapi saya akan suggest Pad 20 sebab harga dia hampir dekat dengan harga yang normal variant tu lah. Kalau kata korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan sekarang dengan harga bawah RM1,100. Yes, memang kita punya list ni bawah RM1,000, tapi ini actually dia datang dengan spek paling elok setakat ni lah. Kenapa saya recommend korang untuk beli Pad 20 Pro ni adalah dia mempunyai Helio G100 Ultimate punya processor. Yes, kalau kata korang nak pakai untuk korang punya hidupan harian korang, boleh saja sebab dia ada Antutu level dalam 300 ke 500 ribu. So korang boleh je tengok video TikTok ataupun tengok YouTube, and also dia punya screen pun actually agak okay, 2K resolution. So korang boleh dapatkan a very vibrant dan juga saturated, a crispy looking screen. And also dia pun 12 inci 90Hz. So yes, korang boleh dapatkan high refresh rate dengan harga bawah RM1,100 punya tablet. And also bateri dia pula, dia mempunyai 8000 mAh dan juga fast charging dia 18W. So itu actually agak disadvantage juga sebenarnya, sebab 8000 mAh and also 18W, korang akan dapat speed dalam 2 ke 3 jam untuk full charge macam tu. Ini taklah seperform mana, tapi ini apa yang korang boleh dapat lah. Korang kena sacrifice korang punya fast charging untuk performance. Tapi tak apa, kita ada lagi 4 tablet yang korang boleh tengok, and kalau kata korang nak tengok sampai habis pun tak ada masalah. Okay, so next one. So ni tablet yang agak lama jugalah sebenarnya, sebab dia dah di launch pada tahun 2023, tapi untuk 2026 pun agak okay. So ini dia Huawei MatePad 11.5. Korang boleh dapatkan free casing keyboard juga. Korang boleh je pakai as a tablet and also as a PC, as a laptop lah senang cerita. And then dia mempunyai dua variant actually, 6GB dan juga 8GB of RAM, 128GB dan juga 256GB saya rasa, tapi itulah 6 ataupun 8GB. And also processor dia pakai Snapdragon 7 Gen 1. Yes, dia pakai Snapdragon 7 Gen 1 yang dikeluarkan pada tahun 2023, tapi dia punya Antutu score dia lagi elok daripada Pad 20 Pro. Antutu score dalam 500 ke 700 ribu. So dia pun ada screen yang ok juga, 120Hz refresh rate, dan juga yang tak best juga lah pasal dia punya screen ni adalah dia pakai TFT LCD panel saja, tapi korang boleh dapatkan dengan 120Hz lah. That's a plus kalau kata korang adalah pengguna refresh rate yang paling tinggi, nak dapatkan battery smooth punya effect semua tu, tak ada masalah. And then dia punya screen pun 11.5 inci, macam nama dia sendiri lah, Huawei MatePad 11.5. And then untuk bateri dia pula, dia mempunyai 7700 mAh dan juga fast charging dia pula 23W, lagi tinggi daripada Pad 20 tadi itulah. So next one. So tablet nombor 3 ni, kalau kata korang adalah pengguna ataupun penggemar Xiaomi punya brand, ataupun korang adalah pengguna Xiaomi punya ekosistem, korang kena ada tablet ni, which is kita ada Xiaomi Redmi Pad 2. Ini adalah 2024 punya tablet sebab dia pakai 6 Gen 2, which is kalau kata korang nak dapatkan ni, korang boleh dapatkan dengan Antutu score dalam 400 ke 600 ribu. And then dia menggunakan screen IPS LCD 120Hz, which is agak okay sebab dia punya nits pun actually agak terang juga, 500 nits. And also dia punya screen size dia 9.7 inci. And then untuk bateri dia pula malang sekali actually. Untuk performance yang macam tu, saya expect dia akan ada bateri yang actually agak okay, tapi itulah dia ada 7600 mAh dan juga dia ada fast charging 18W saja. So agak disadvantage jugalah, tapi tak apa, semua benda tak sempurna, macam manusia juga. So kalau kata korang nak dapatkan tablet ni, korang boleh dapatkan sekarang dengan harga RM600, which is agak surprising juga sebenarnya, tapi rasanya normal price dalam 700 ke 800 kalau kata korang beli sekarang. Kalau dapat lagi murah pun tak ada masalah.
So next one. So nombor 2 kita ada Lenovo IdeaPad 11. Untuk kalau kata korang nak pakai sekarang juga, dia menggunakan prosesor Dimensity 6300, agak okey kalau kata korang nak pakai untuk daily life. Dia mempunyai AnTuTu score dalam 400 ke 600 ribu, at least macam tu lah, in a middle macam tu lah. And then dia mempunyai screen 11 inci, IPS panel dan juga 90Hz refresh rate. So korang dapatkan a very basic punya spec lah untuk screen dia. And then untuk bateri dia pula, dia mempunyai 7040 mAh dan juga dia mempunyai 20 watt. Yes, actually sama je tablet yang lain ni. Dia punya fast charging dia sama je. Dia antara 18 ke 23 macam tu. Dia takkan lebih daripada tu untuk harga RM1000 ni. Tapi actually untuk yang the last one ni, korang kena tengok dulu spek dia sebab memang outstanding gila. Saya pun terkejut juga kenapa harga dia dalam RM1000 macam tu. So kita dah sampai ke last ataupun final tablet yang ada dekat dalam list ni. Korang akan surprise dengan dia punya harga dan juga dia punya spek. Korang boleh dapatkan tablet ni dengan harga RM1040 ke RM1100 sekarang ni dekat Shopee. So ini dia Poco Pad M1. So first off, untuk screen dia, dia mempunyai 12.1 inci IPS panel 120Hz refresh rate. Yes, korang boleh dapatkan IPS panel 120Hz yang actually agak buttery smooth untuk harga dalam RM1000. And even dia punya processor dia pula agak, saya boleh cakap, beyond the price lah. Dia mempunyai Snapdragon 7S Gen 4. Kalau kata korang nakkan performance, korang boleh dapatkan 7S Gen 4 punya tablet ni dengan AnTuTu score 1 juta. Agak surprising juga sebab dengan harga RM1000 korang boleh dapatkan performance like macam phone dengan harga RM1000. Sebab susah actually nak dapat tablet dengan performance yang setinggi macam phone-phone RM1000 macam ni. Even kebanyakan RM1000 phone pun tak ada AnTuTu score yang lebih daripada 1 juta. At least dia macam 400,000, 600,000 macam tu je. Ini 1 juta. So maksudnya kalau kata yang korang tak tahu, AnTuTu score ni basically dia punya speed, performance and also dia punya reading lah senang cerita. So senang kata dia okey saja kalau kata korang nak main game macam tu, korang nak main Mobile Legend atau nak main PUBG, or even korang nak buat daily life punya chore pun okey juga. Korang nak pakai TikTok, nak tengok IG, or even korang nak scroll Facebook pun tak ada masalah. Korang actually boleh je pakai tablet ni dalam masa yang lama sebab dia punya bateri besar, bagak 12,000 mAh. Ya, saya tak tipu actually. 12,000 mAh ni one of the tablet yang paling banyak bateri, even kalahkan iPad ataupun Samsung punya tablet. 12,000 mAh dan juga dia punya fast charging 33 watt saja. Ya, kita tak boleh nak expect apa-apalah nak dapatkan fast charging dekat tablet RM1000 ni. Even 33 watt pun dah laju juga. Kalau kata korang nak dapatkan 0 to 100, saya rasa dalam masa 2 jam saja. So sebab satu, bateri dia boleh tahan dalam 2 ke 3 hari. Kalau kata korang pakai untuk kerja-kerja biasa or even masuk kelas online macam tu, korang tak payah fikir macam sebalik nak kena charge semua tu. Korang boleh charge dalam 3 ke 2 hari sekali sahaja. So itu saja untuk hari ni. So kalau kata korang ada komen untuk tablet-tablet yang saya cakap tadi tu, korang boleh je komen kat bawah ni. So jangan lupa untuk leave like, share dan juga komen korang pendapat. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.